berterusan. Musang Kelantan 278 ketua isi rumah melibatkan 1,093 masyarakat orang asli dari 5 kampung di daerah itu terjejas banjir yang melanda kawasan berkenaan sejak Ahad. Bagaimanapun, komuniti kampung terlibat hanya terkandas di penempatan selepas jalan perhubungan dilimpahi air sungai dan tidak melibatkan perpindahan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Antara kampung terlibat Kampung Kuala Koh, Aring 5, Kampung Bering Lama dan Pos Lebir. Lebih kurang dalam 5 kampung dalam rekod kami yang merakumi 278 orang KIA. Nasihat pihak JAKUA kepada penduduk-penduduk orang asli yang terjejas akibat banjir, sentiasalah berwaspada kepada keadaan semasa dan juga sentiasa patuhi arahan daripada pihak berkuasa dan juga sentiasa hubungi pihak JAKUA lah in case kalau ada berlaku sebarang kecemasan ketika bencana ini berlaku. Amaran hujan berterusan